Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni ada orang buat kuih raya lagi. So kuih ini dinamakan butter cookies cornflakes. Butter crunchy cornflakes. Butter crunchy cornflakes. So cara-cara dia ada kat video hari tu, tapi kita recap balik. So Untuk satu adunan, kita perlukan 240 gram butter. Tak kisahlah, better kalau pure butter lagi sedap. 100 gram gula icing, 1 sudu teh, essence vanilla, and then tepung jagung, tepung gandum. Tu je lah. And cornflakes lah yang pasti. cairkan butter, lepas tu kita akan Tak payah cairkan, just gaul dengan gula. Okay, then kita gaul-gaul jadi inilah adunan dia. Kita akan racik-racik ataupun hancurkan cornflakes juga. Lepas dah buat buat satu bulat. Buat satu bulat. Tak yalah, dia dah buat satu bulat. Ambil one scoop. One scoop. Okay, one scoop. Inside here. Masukkan. And then you golek. Oh, dia golek-golek. And then you take this one. Ni untuk aksesori lah. Nampak lagi cantik. Manis. Cantik dah kat situ. Dia mudah je, lepas tu main golek-golek. Okay, ni siapa yang tak ada skill sangat, boleh buat bulat-bulat macam inilah. Biskut Mana ni ada biskut ni tak ada terap. Biskut ni tak ada terap. Siapa yang tak ada terap, bolehlah buat biskut ni. Okay, jom kita tengok yang kat oven tengah bakar. Okay, ni yang kat oven tengah bakar. Korang tak boleh buat besar sangat tau, nanti dia kembang. Okay, ini yang dah siap. Wah, cantik. Kali ni kita buat besar-besar sikit lah. Wow. Okay, kalau korang nak mencuba boleh. Biskut ni senang, sedap, rangup, crunchy. Okay, bye-bye.